Adakah cikgu ingin melahirkan murid yang hanya tahu kandungan pelajaran atau juga yang mampu mengenal diri, berinteraksi dengan orang lain dan bersedia menghadapi cabaran kehidupan? Bagaimanakah cikgu menyokong pembangunan murid dalam aspek-aspek ini? KP 2027 merupakan suatu kurikulum berasaskan standard dan berorientasikan kompetensi. Cikgu, kita semua sedia maklum tentang kurikulum berasaskan standard. Jadi, apa itu kompetensi? Kompetensi pula boleh menyokong cikgu mengenal pasti kemahiran insaniah yang boleh ditekankan semasa cikgu mengajarkan dengan standard, memilih pedagogi atau pendekatan yang sesuai, atau semasa mentaksir murid.